Hampa pernah dengar tak tentang terapi ikan ataupun orang panggil spa ikan? Dalam video ini, hampa melihat seorang gadis mendapatkan spa ikan. Disebabkan ini, dia hampir kehilangan kakinya. Victoria Courtois merupakan seorang pelancong dari Australia sedang bercuti di negara Thailand dan ia ingin membuat terapi ini. Terapi ini biasanya menggunakan ikan gara rufa. Ikan-ikan ini akan memakan kulit mati dekat kaki hampa untuk menjadikannya licin. Bunyi macam best kan, tapi hampa kena dengar dulu. Ikan-ikan ini hanya memakan kulit kaki hampa kerana mereka lapar. Ini disebabkan sebelum terapi ini dijalankan, kebanyakan owner ikan-ikan ini tidak akan memberikannya makanan. Apa yang malangnya, panci yang Victoria letak kakinya itu tercemar dengan bakteria yang dipanggil Schwannella. Lalu bakteria ini mula memakan tulang jari kakinya, menyebabkan dia kehilangan jari kakinya dalam beberapa tahun sahaja. Jadi persoalannya, adakah hampa masih berani nak buat terapi ni?